Okey, mungkin korang nak tahu kan, apa yang sebenarnya Parlimen Arau ada memberitahu melalui surat rasmi kepada Perdana Menteri berkaitan dengan isu, KWSP dan sebagainya lah. Okey, so guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi untuk saja sembang. Dalam video ini aku nak baca, orang kata surat tersebut detail supaya kita faham apa yang diminta, apa yang dituntut dan apa yang nak disuarakan sebenarnya bagi pihak pencarum. Jom kita baca paparan ini. Okey, menerusi surat ini iaitu permohonan pertimbangan bagi memberi fleksibiliti pengeluaran dividen KWSP kepada pencarum yang terkesan. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk. Dimaklumkan bahawa kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi tahun kewangan 2025 adalah sebanyak 6.15%, yang sememangnya memberi sedikit kelegaan kepada para pencarum selepas melalui tempoh ekonomi yang mencabar. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebahagian rakyat yang berdepan kesukaran kewangan akibat kehilangan pekerjaan, pengurangan pendapatan serta ketidaktentuan ekonomi semasa. Sehubungan itu, saya ingin memohon pertimbangan pihak kerajaan agar melihat kemungkinan untuk memberi manfaat tambahan kepada pencarum yang terkesan. Khususnya, dengan mempertimbangkan agar dividen bagi tahun 2026 dapat dimasukkan ke dalam akaun 3 yang bersifat lebih fleksibel atau memperkenalkan satu bentuk pengeluaran khas secara one-off bagi membantu mereka yang benar-benar memerlukan sahaja. Langkah ini dilihat dapat memberi ruang kepada pencarum yang sedang berdepan tekanan kewangan untuk menggunakan sebahagian daripada pulangan simpanan mereka bagi menampung keperluan semasa tanpa menjejaskan secara besar simpanan persaraan jangka panjang. Sebagai contoh, menjelang musim perayaan, penjawat awam dan sebahagian pekerja sektor swasta lazimnya menerima bonus atau insentif tertentu. Namun begitu, bagi golongan yang bekerja sendiri atau menjalankan perniagaan kecil, mereka tidak mempunyai pendapatan tetap atau jaminan tambahan sedemikian dalam keadaan ini. Kemudahan itu mengakses sebahagian dividen KWSP secara terhad dapat membantu mereka membuat persediaan kewangan bagi memenuhi keperluan keluarga. Oleh yang demikian adalah diharapkan agar pihak kerajaan dapat mempertimbangkan cadangan ini secara sewajarnya demi membantu rakyat yang terkesan mengurus tekanan kos sara hidup di samping mengekalkan prinsip asas simpanan persaraan yang menjadi teras kepada sistem KWSP. Kerjasama dan pertimbangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri amat dihargai dan diakhiri dengan ucapan terima kasih. So, itulah sedikit sebanyak antipati surat daripada Parlimen Arau kepada pihak kerajaan ataupun PMX sendiri berkaitan dengan isu tuntutan ataupun suara KWSP dividen yang mana kalau boleh dipertimbangkan untuk dilompat ke akaun fleksibel. Harap kata korang faham ketika ini bukan benda ini tidak mati begitu saja, masih lagi boleh disuarakan. So kalau kita lihat kepada video aku sebelum ini pun aku ada mention sedangkan akta itu masih lagi ada wujud. Untuk perkara ini boleh difikirkan menambah atau mengubah suaikan atau mengubah sekiranya benda itu memberi manfaat kepada pencarum itu sendirilah. Apa kata korang dalam hal ni? Komen saja ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.